Makan ni bukanlah sedap, tapi makan ni yang penting. Oh. Aku nak rasa satu. Saya mau. Ambillah. Selamat pagi. Selamat pagi. Opa, opa. Opa, ni sayur apa? Ini bayam. Oh, tadi cikgu tanya. Kita orang tak tahu. Cucu opah tak tahu. Cikgu kata kerja rumah hari ni kena belajar nama sayur. Dengan hasilnya sekali. Nanti kita pergi jual kebun. Wah, banyak sayur. Meh, tolong akak makan. Laparlah. Tak sabar ni nak balik. Lapar. Ibin. Huh? Ha. Wow. Atuk tengah buat apa? Ha? Atuk tengah buat apa? Duduk-duduk. Tunggu Atung lalu. Nak jual Atung lama ni. Belajar apa hari ni? Belajar pasal atuk. Ha? Dari semalam. Jenis satu. Rasa satu. Khasiat satu. Ha? Belajar pasal sayur. Ai, kenapa sedih je ni? Kan elok makan botol makan sayur. Tapi, kita orang suka makan sayur. Itulah masalahnya tu. Ha? Kita orang tak suka makan sayur. Itulah masalahnya tu. Ish. Patuk ni. Makan sayur, badan jadi tupai. Mata ni. Otak kurus. Tahu. Tapi badan atuk kurus je. Ha? Ha? Badan je kurus. Tapi tenaga banyak macam burung. Ha, tengok ni. Ya. Wah, kurusnya tu. Sebab batuk makan botol-botol lama ni. Ha, kau nampak apa atas pokok tu? Nampak? Macam tu. Bukan batuk. Tapi patung. Huh?